tanpa memiliki majoriti yang mudah. Dan untuk berlaku adil, sejarah politik dunia penuh dengan kerajaan seperti ini. Bezanya cuma satu, berapa cepat rakyat faham dan masalah yang mereka lihat bukan soal niat, tetapi soal tentang reka bentuk nuansa kuasa. Weh. Dahsyat. Kalau kita tidak faham konteks inilah, kita tidak akan terus marah pada simptom tanpa pernah kita mencuba menyentuh terhadap puncanya. Baik, itu merupakan satu konteks. Sekarang soalan seterusnya jauh lebih penting daripada soalan yang tadi. Dalam struktur seperti ini, siapa yang paling banyak yang akan menanggung beban? Takkan tak ada siapa pun kot yang akan menanggung beban. Mesti akan ada. Betul? Mesti akan ada orang yang akan menanggung beban tersebut. Ya, maka di situlah penceritaan kita bagi segmen yang pertama. Belum habis lagi. Ini ada lagi. So dalam bagaimana kita nak mengenal lagi, bagaimana saya nak membawa daripada sudut penceritaan yang di atas tadi dengan lebih mendalam. So saya nak bawa dia kepada satu analogi perkahwinan secara kontrak melalui kefahaman politik. Payah juga nak kahwin ni pun nak kena faham macam mana nak kahwin secara politik. Okey, nak faham kerajaan yang ada pada hari ini, kita kena berhenti melihat sebagai satu kisah cinta politik. Ini bukan LGBT ya. Ini bukanlah satu perkahwinan kerana keserasian. Ini merupakan satu perkahwinan kontrak. Dalam perkahwinan yang biasa, dua pihak masuk dengan harapan jangka panjang. Dia bina keluarga, ada yang bina kepercayaan, ada yang bina masa depan itu bersama-sama. Tapi dalam perkahwinan kontrak dia tak macam tu. Perkara pertama yang dibincangkan bukan perasaan tetapi syarat. Apa syarat dia? Apa syarat dia ni kalau aku nak sokong kau? Apa syarat dia? So siapa yang nak tanggung apa ni? Dia ni nak tanggung apa? Kami nak kena tanggung apa? Siapa yang nak kena jaga apa? So PKR nak kena jaga apa? UMNO nak kena buat apa? Dia macam tu. Dan yang paling penting apa yang berlaku kalau kontrak ni gagal. Kerajaan hari ini beroperasi dalam logik yang sama. Setiap parti yang masuk ke dalam coalition ini datang dengan satu exit clause dalam fikiran. Bukan untuk digunakan segera, tetapi untuk sentiasa wujud sebagai satu leverage. Berat. Sebab itu kita jarang dengar bahasa-bahasa yang romantik di kalangan mereka. Yang kita dengar ialah bahasa yang lebih kepada bahasa yang berhati-hati. Contohnya bukan ini masa untuk kami membuat keputusan yang besar.